Alhamdulillah hari ini misi Muslim Care Malaysia, misi dakwah dan kebajikan di pulau yang orang jarang dengar, Pulau Puan di Sabah. Hari ini alhamdulillah kita menyediakan 200 food basket kepada 200 keluarga di Pulau Puan ini. Hari ini istimewanya Muslim Care Malaysia bekerjasama dengan Darul Quran, JAKIM, mereka semua penghafaz Quran bukan dalam 33 orang. Dan hari ini bukan setakat kita bagi pack ni, tapi sebenarnya di pulau ini kita juga membuat aktiviti pendidikan. Saya merasa teruja melihat anak-anak, keluarga, orang kampung, orang pulau dapat daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian melalui Muslim Care untuk sama-sama kita memeriahkan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-yadul ulia khairum min al-yadis sufla wabda biman ta'un. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Mulakanlah dengan orang yang berhampiran dengan kamu. Jom kita sokong Muslim Care dalam memberi sumbangan kepada khalayak yang memerlukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.